Assalamualaikum. Macam tahu-tahu je saya nak datang dah menunggu. Apa? Termenung? Tunggu Pak Wer datang? Dia tak balik lagi. Tak balik lagi? Tak. Dia dah diam sana. Apa? Ingat tak saya? Nama suara tu kenal. Nama tu tak perasan. Nama tak perasan? Oh, ni saya bawa Buat apa ni? kain batik, bawa towel, bawa tudung. Kau. Hari tu baru datang. Manalah. Tudung ni cantik ni. Pakai ke tudung jap. Tengok, muat tak muat? Tak masuk kepala semua lemot. Alah. Ya Allah, cantiknya macam Siti Nurhaliza. Dah dekat juga. Macam Siti Nurhaliza ni. Ni ada kain plekat dah siap jahit. Kain plekat pula, kain batik dah siap jahit. Buat basah-basahan. Ni kan Nek suka mandi 4 kali sehari. Ya betul. Aku lepas mandi tadi. Lepas mandi semua baru lah termenung. Baru termenung. Temu Pak Wer tak sampai-sampai. Dia kata dia tak balik lagi. Awal baru pun ada. Nek, ni Allah terlambat. Ni saya bawa nasi. Ada ayam goreng berempah, ada rendang ayam. Alhamdulillah. Syukur kau bagi aku rezeki kau mudah. Ya Daripada Allah. dunia sampai akhirat aku mula rezeki datang. Empat pintu kunci situ. Aku lepas tu pintu kemai pintu kunci pula. Tu aku takut. Takut orang colik. Alah. Cenderah ni tak ada colik-coliknya. Mana aku tahu. Kalau dah tak ada duit tu. Nek, ni ada satu daun tau. Nama dia daun telang. Dia buat apa? Bunga telang. Telang. Kalau orang Kelantan ni dia buat nasi kerabu. Kan nasi warna biru-biru tu kan? Dia buat nasi kerabu. Tapi ni bunga telang ni dah dikeringkan. Habis tu? Nek ambil satu hari lebih kurang bilangan ganjil lah 5 ke 7 kuntul. Masuk dalam air panas. Minum. Lepas tu air tu minum. Air tu minum. Dia kata minum lah. Supaya sihat tubuh badan. Jaga kesihatan macam tu. Manalah tahu nanti berseri-seri. Darah balik kubur lah. Tak adalah. Nanti jangan lupa makan ni tau. Saya pun tak boleh lama-lama ni. Kau ni ke mana? Nak balik dah daripada tangkak ke Jasin tadi. Teringat hari ni masak rendang ayam, teringat Nek lah. Dah makan belum tengah hari tadi? Dah dia masak dah siap. Dia boleh masak sendiri? Saya jaga mak saya lah. Oh, mak saudara lah. Mak saudara belah suami. Okey. So boleh lah Nek. Ni kalau Nek ada lauk lebih, ni simpan lah. Yang rendang ayam ni simpan. Tapi nasi ni kena makan dah. Nasi tak boleh nak ni. Adalah ayam goreng berempah nasi ketul kat bawah ni. Saya bagi lauk ni supaya Nek teringat-ingat kat saya. Hari tu lauk. Alah, ada sikit kau aku. Banyak. Ada tempoyak. Ada apa, pucuk ubi tempoyak. Ada rendang daging. Orang tua tak boleh makan daging banyak-banyak. Tu yang saya bagi sikit. Tu yang saya lebihkan. Ada ayam tak? Ada ayam, ada tempoyak. Banyak. Nafsu besar makan ni. Tempoyak tu kau makan 2 kali. Wah, sedapnya. Kenapa daging 3 ketul dia tak boleh makan? Mana 3 ketui? Tu tipu. 5-6 ketui. Dah balik. Mina dah balik dah. Dah tak balik-balik dah. 7 tahun dah. Abang dia tak balik lagi. Tak balik lagi. Rehat lagi. Awak tu balik rumah mandi. Dia balik rumah sekolah. Aku pergi terjun rumah, rumah-rumah. Lepas tu dah pasang aku balik. Tok Monel bawa kayu panjangnya. Kayu cepat kuat. Ada bantuan JKM ke apa tu? Ada. Memang ada. Bantuan duit pun ada, bantuan dapur pun ada. Dia nampak macam tak nampak lah. Nampak? Aku nampak bayar-bayar. Membayar. Dah periksa doktor memang sebab pergi mana ke apa? Dia tak ada penyakit apa-apa. Aku kata kau cocok aku 3 kali yang ketiga kena aku tak faham tak? Ni Melaka kuat ni tau. Apa-apa. Ni Melaka kuat ni. Anak saya dia suka dengar orang Melaka bercakap. Sebab orang Melaka cakap kan lah habau, hawau kan. Dia belum dengar yang aku Nek cakap. Jadi kau tak nak minta ke dalam. Jual Aku Melaka. tak nak dengar tak? Mentedara. Bukan mentedara. Mentedara tanah. Bokok tu tak? Membokok, membara. Aku budak-budak aku terdiam. Pasal orang dia cakap macam mak kau. Bunyi kasar membokok, membara, mentedara, membaham tanah. Apa lagi bahasa Melaka? Bahasa orang cendera ni pekat lagi. Kan orang cendera pekat lagi. Kasar. Duduk satu rumah tu macam bergaduh kalau bercakap lah. Siapa namanya kau? Nenek, Monel. Yang Monel. Nek Monel lah. Monel berkali ni lah. Kau nak balik ke tak balik? Nanti sekejap lagi. Kosong-kosong. Wah, ada request tu. Amboi Mak Lang ni. Ada request. Banyak sewit.
Tak apa. Ada dia kena Tak apa, tak apa. Nanti saya bila-bila saya pergi round my day, bila-bila nanti saya datang lagi. Kosong-kosong. Nanti saya masak lauk. Jumaat minggu depan saya masak lauk sedap-sedap. Nanti saya hantar rumah ni. Saya bagi. Alhamdulillah, kunung gila kau datang. Atau petang tu macam ni baru dapat lapang datang. Kau anak kau yang turut, lepas tahun dah? 17. Alhamdulillah, mana turut? Belum kahwin. Lelaki Ni lah ke padah perempuan? dia kahwin lambat. Perempuan. Saya umur 31 baru kahwin ni. Kau? Aku pilih calon. Dia nampak kan. Dia macam bayang-bayang lah. Dah rugi ni tak nampak muka saya yang cantik ni. Rugilah. Tak cantik lagi dah. Dah habis cantik dah. Nek kalau pakai bedak dengan pakai lipstick pun cantik. Memang betul. Ha. Baik-baik buat kereta. Okey okey.